Masalah kedua ni isu beras tempatan. Saya sudah bangkit selalu, ramai rakan-rakan lain pun telah menyebut. Tadi Menteri tak jelaskan mana pergi beras tempatan yang lebih banyak patut daripada beras import. Sekarang ni di pasaran lebih banyak beras import. Saya bertemu dengan satu orang pengusaha pengedar beras yang agak terbesar di Malaysia. Yang saya terkejut ialah bila beliau menceritakan bahawa Tan Sri yang berlaku ialah dalam industri beras sekarang ini ialah pencampuran antara beras tempatan dengan beras import. Jadi beras import itu ada, beras tempatan pun dah dicampur tapi ditakrifkan sebagai beras import. Dan beras import bagaimana yang disebutkan tadi diletakkan harga yang jauh lebih tinggi. Beras tempatan mungkin RM26 untuk 10 kilo, beras import ialah RM40 ke RM41 untuk satu kampit 10 kilo. Jadi ini satu amalan bukan saja tidak sihat, amalan penipuan. Menteri tadi menyebutkan bahawa dia tak boleh diselesaikan undang-undang yang sedia ada. Pasal undang-undang itu agak terbatas. Sebenarnya ada banyak undang-undang lain. Saya ingat waktu saya jadi Menteri Perdagangan dan Negeri dulu, BERA pun juga di situ, kita ada Akta Perihal Dagangan. Kalau nak berniaga sesuatu barang mesti disahkan. Barang tu barang apa? Import. Barang campur. Barang tempatan. Tidak berlaku. Dan saya jangka bahawa sejumlah orang yang terlibat dalam industri telah mengaut keuntungan berbilion-bilion ringgit. Jadi saya nak ringkas saja sebelum saya nak tamatkan itu. Saya fikir tidak boleh selesai dengan kenyataan Menteri dalam tempoh setengah jam berkenaan perkara ini, dan saya nak cadangkan supaya kerajaan menimbang untuk menyediakan satu kertas putih untuk industri padi dan beras negara. Dan ini akanlah mengambil masa sedikit yang komprehensif. Bila Menteri kata tadi 6 bulan, lepas tu 6 bulan, mana boleh 6 bulan betul. Ini tak boleh selesai. Kalau cadangan itu dibuat itu macam kita buat untuk Felda dulu, ramai di sini pun telah membahaskan kertas putih, maka diluaskan, lepas tu baru kita dapat melaksanakan secara komprehensif. Itu cadangan saya.